biasa abang beli mainan untuk anak kat mana? Kat Shopee kan. Abang pernah dengar tak nama kedai Classco Toys? Pernah. Abang ada follow tak TikTok kita? Dah follow, apa lagi guys? Kita bagi voucher. Cluster ni banyak kat Ipoh. Biasa beli mainan untuk anak dekat mana? Dekat kedai RM2. Hari ni kak, kalau akak follow kita punya TikTok Classco Toys, kita bagi voucher dekat akak. Dah follow dapat lah voucher. Pergi ke Q Toys untuk mainan budak-budak. Kalau ke gerai nombor 83 Taman Desa Aman. Assalamualaikum bang. Biasa beli mainan untuk anak dekat mana? Sebelum ni ada Chef Amdah tu kan? Ya, betul. Ya, okey. Kalau abang follow TikTok kita hari ni, kita bagi abang voucher bang. Bagi dekat abang voucher. Ni dah RM50. Nak beli mainan untuk anak-anak boleh. Cari barang banyak. Kalau siapa yang nak mentabak dan roti bom boleh datang ke Bazar Desa Aman. Assalamualaikum Makcik Ayu. Kalau Makcik Ayu follow kita punya TikTok Classco Toys, kita bagi Makcik Ayu voucher. So kita kena bagi voucher. Voucher dah habis. Yang ni Makcik Ayu nak beli apa ni dekat kedai kita nanti? Dia tengok dulu lah. Marilah ramai-ramai datang Q Toys. Ayolah datang ke gerai saya. Alak Sabuyong. Ni pun pelanggan juga ni. Assalamualaikum kak. Sini dekat sikit kak, jangan takut. Tapi tak makan boleh hisap. Hari ni kak, kalau follow TikTok kita bagi dekat akak voucher yang bernilai RM50. So kita bagi dekat akak ni voucher yang bernilai RM50. Boleh-boleh singgah kat kedai diorang. Saya memang pernah lalu kat kedai tu. Banyak-banyak e-bike semua ada. Kedai kita Auntie Rose Kitchen, Chinese Muslim Fusion. Kita bawa semua menu-menu yang viral kat kedai kita. Kak, nak kak channel lagi. Kita bagi voucher ni dekat makcik ni. So makcik ni busy tapi dia dah follow. Sila cik. Untuk korang yang mencari mainan untuk kanak-kanak ke baby, basikal semua, bolehlah pergi ke Classco Toys. Kalau korang berminat untuk beli mutabak adudu, korang boleh datang Bazar Desa Aman. Dulu tau. Boy kat depan tu. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Kita dari Classco Toys Ipoh. Hari ni kalau abang follow TikTok kita, saya bagi voucher nilai RM50. Kita bagi voucher yang bernilai RM50. Kita orang jual air balang dengan kondok, nasi lemak. Boleh datang dekat Taman Desa Aman. Abang biasa kalau beli mainan untuk anak-anak ke, basikal ke, kat mana? Kalau ikut kan sini ada Classco tu kan. Ya, abang support kita bang. Abang follow TikTok kita nak bagi voucher kat abang. Abang ni dah follow, masa kita bagi abang ni voucher. Main support Classco Toys sebab dia barang-barang dia semua kualiti, murah. So main support bazar Mutabak Mini, baby Mutabak.